Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni saya mau buat video siapa tu? Hari ni saya mau buat video birthday haul Sirisa. So baru-baru ni dia ada celebrate birthday dia sama cousin dia, Alisa. And then adalah dia punya nenek dia bagi hadiah, uncle sama aunty-aunty dia bagi hadiah. So hari ni punya video saya mau buat video birthday haul hadiah-hadiah Sirisa. So untuk hadiah Sirisa dia ada dapat satu bakul besar macam ni. Tengok Risa. So kita tengok satu-satu hadiah yang Risa dapat ni. Okay, jom. Okay, ni adalah barang first. Sirisa dapat bag. Okay, dia jenis keras di depan. Kuromi. And then dia macam 3D tau bag ni. So okay lah bag ni untuk Sirisa bawa jalan-jalan. Kan? Kalau macam dia ada aktiviti luar untuk sekolah, boleh bawa dia lah. Letak dia punya barang-barang, dia punya apa ni? Botol air, boleh letak bekal-bekal kan. Kalau ada aktiviti di luar, aktiviti sekolah. Okay, yang ni dia ada 2 zip. So dia buka macam ni lah. Luas juga dalam dia, okay. So yang ni Uncle Sirisa bagi, Uncle Pipi. So dia bagi ni sama ada satu duit raya, duit raya dia bagi, tapi saya dah letak dekat dia punya ni lah ampau dia kan, dia punya duit raya punya sampul. Okay, dia bagi ni sama duit raya, duit hari jadi dia macam tu. Okay, so barang first, thank you uncle. Siapa Risa? Cakap apa sama uncle? Kasih uncle. Okay, ni barang first. Okay, barang yang kedua. Tada! Ni apa ni? Ni dalam box Risa Adria gitu. Cantik box dia guys. Okay, so dalam ni kita tengok. Tada! Okay, ni gelang. Ni bukan gelang emas tau. Ni emas Korea gitu. Lepas tu kitchen dia Hello Kitty. Comel kan? Bagi. Okay, yang ni gelang tangan. So yang ni nenek Risa bagi. Sudah adjust juga. So nanti Risa pakailah. Okay, barang yang ketiga, hadiah yang ketiga Sirisa dapat. Sana. Okay, ni seluar. Okay, seluar untuk rumah lah. Dia macam palazzo, tapi jenis getah macam tu. Yang ini ni yang dia bagi, yang dia kasih beli untuk seluar rumah dah. Sebab seluar rumah Sirisa kebanyakannya seluar pendek. So kurang lah seluar panjang. And then yang ni pun boleh pakai untuk sekolah nantilah. Kalau ada aktiviti, dia boleh pakai untuk sekolah. Okay. Yang ni promosi hari tu dekat brand outlet kalau nak silap. Harga dia RM10 je guys. Tapi cantik. Kualiti dia cotton. Full cotton. Best. Ni yang dia ada kasi beli satu baju one set. Sangat cantik ya guys. Okay, macam ni. Dia actually dia satu-satu tapi dia one set tapi harga dia satu-satu. Seluar lain, baju lain. Okay, kita tengok. Satu dia macam ni, seluar dia macam palazzo juga. Tapi jenis dia jenis yang kapas, macam kapas cotton, kapas macam tu lah. Selesa. And then dia ada tenis punya ni lah logo dia. Tenis. Okay, main pickleball pun okey ni. Tiba buat OOTD dekat Kundasang pun cantik ni guys sebab dia tebal. So sesuai lah untuk tempat-tempat cuaca yang sejuk. Okay, yang ni saya pilih 2 ke 3 tahun sebab kalau ikut saya Sirisa, sekarang seluar dia agak panjang. So saya kena ambil yang saiz kecil. Sebab Sirisa punya ni saiz kecil sikit. Okay. Yang ini harga dia, saya nak pasti berapa harga dia. Lain harga tau. And then ini baju dia. Comel kan? Dia macam jaket, sweater. Lepas tu depan dia ada butang. Ada tenis lagi, logo tenis. And then belakang dia pun comel guys. Tangan dia warna hijau. So ini yang dia bagilah. One set. Gitu. Tengok Lisa. Ini yang dia bagi. So nanti kita play lah pergi Kundasang. Okay, hadiah seterusnya dari nenek Risa. Okay, so Risa dapat tudung sarung. Lepas tu dia punya corak dia ni unicorn, ada rabbit, ada princess warna lilac kan ya, macam warna purple keladi. Okay, so Sirisa boleh pakai tudung ni lah untuk sekolah dia. Sebab Sirisa
Tiada tudung sarung lain selain warna hitam. Okay, so bolehlah. Nanti kita kasi matching-matching dengan baju-baju dia yang ada lah. Saya nak pasti baju dia ada warna purple ke tidak. Nenek dia kasi beli. Tada! Okay, ni adalah baju juga. Baju lengan panjang. Dia macam blouse begitulah. Okay, sini dia macam tu. So, sesuai lah pakai seluar. Ni pun okey juga pakai time waktu sekolah. Sebab dalam Sirisa ni banyak aktiviti di sekolah. Kadang-kadang orang kena pakai baju biasa juga. So, ini pun best okey jugalah pakai dekat sekolah. Okey, jenis lengan panjang. Yang ini warna hitam tau. Warna hitam. Lepas tu, polka dot. Comel. Satu set baju tidur. Okey. Diorang macam tahu-tahu je Sirisa ni suka warna purple. Okey, ada satu set. Ada dapat seluar sama baju lah. Okey. Kita tengok kejap, kita buka dulu. Okey. Ini saiz berapa macam pendek pula. Saiz 6 ni saiz 6. Okey, baju tidur. Kain macam kain jenis polyester pinggang. Okey. Ni baju dia. Jenis collar, lengan pendek. Okey lah, semua majoriti sekarang baju Sirisa, baju tidur dia banyak yang lengan panjang, jarang ada lengan pendek. So, yalah, cantik warna purple, satu set. Ini nenek dia bagi. So, nenek dia bagi gelang, baju, tudung sama ni. Sama dia, nenek dia belanja ni, Subang. Yang ada Sirisa seterusnya. Tada! Okey, yang ni Mami yang kasi beli baju Sirisa. Yang ni dia pakai time birthday tau. Dia pakai time birthday. So tema dorang tahun ni tema purple. So inilah hadiah-hadiah. Saya beli dress. Yang ni saya beli dekat Imago. Bukan. Beli dekat Suria Sabah. Yes, ni hadiah Mami. Okay, ini je Mami mampu beli untuk Risa. Hadiah yang seterusnya si Risa dapat. Yang ni banyak baju tahun ni. Macam setiap tahun banyak baju ya guys. Yeah. Sebab baju dorang setiap pakai lah berbanding mainan kan. Mainan kan cepat rosak. Okay, so ni baju. Okay, next. Cantik guys. Okay, ni dress. Warna soft yellow and then bunga-bunga dia ni kan bertaburan di bawah dia guys. So kamu boleh adjust bunga dia. Banyak di mana? Belakang kah? Oh, bunga dia just di depan saja sebab dia ada benang mati di sini. So bunga dia di sini. Cantik kan? So sesuai lah mau pergi pantai sama-sama cuaca panas kali ni. Lepas tu net dia sejuk guys. Net dia sejuk pula. Net dia jenis lembut. Okay, dalam dia satin. And then di bahu dia ada ribbon. Comel guys, warna yellow. Okay. Yang ni ipar saya bagi. Mamak si Alisa. So, itu yang pertama lah dia bagi. Yang kedua, dress juga. Mamak dia memang suka, mamak si Alisa ni memang suka baju. Dress-dress. So, si Alisa pun dapat juga dapat juga dress sebab dia kasi matching sama si Alisa. Okay, so ini dress yang kedua. Tengok, ni pun wow, cantik. Si Risa jarang ada dress warna hitam. Okay, so yang ni adalah first dress dah. Adapun dress campur lah, mix hitam putih. Tiada yang full black macam tu. So yang ni depan dia, jenis depan dia ni satin, kain dia satin lembut, ada ribbon. And then yang ni dia ada manik-manik gitulah. Net dia pun jenis lembut. And then dalam dia satin. Wah, ini cantik Satin tu apa? Jenis kain. Okay, ni yang kedua. Cantik. Okay. Mami tadi sana nampak orang masuk keluar. Yang ketiga. Oh ya, yang baju ni tadi kan. Baju ni tadi. Sorry, Chan. Dia one set dengan ribbon. Sama handbag guys. So sesuai lah kalau mau pergi pantai-pantai macam Korean style macam tu. Okay, lupa lah. Okay, sorry Risa. Okay, yang ketiga si Risa dapat dress. Yang ini memang semua dress deh guys. Tiada t-shirt, tiada baju tidur ke apa, tiada. Okay, so ini dress yang seterusnya warna purple juga macam baju tidur pula kan.
Okay, ini dress. Dia tali dia begini. So mungkin agak seksi untuk si Lisa. Kita tengoklah. Atau boleh pakai baju t-shirt putih dalam dia. And then yang ni kuromi. Sama juga, ada net-net. And then dalam dia jenis cotton. So Mama si Lisa ni memang suka dress So ni dress yang ketiga, warna purple, lilac. Nggak tahu lah bila diorang mau pakai dress-dress begini ni. Okay, ini adalah dress yang terakhir. Ada 4 dress saya dia bagi. Mengencang. Yang ni warna pink. Tada! Okay, yang ni cantik Mungkin yang ni size dia besar sikit dari yang 3 tadi. So ni mungkin next year punya birthday lah. Next year punya birthday, terus si Lisa boleh pakai. So yang di atas dia ni lace, net. Bukan lace, dia net lembut. Yang ini pun net juga, ada pearl, ada star gitu. Bahagian sini ni labuci ya guys. So kalau mau cuci ni kena hati-hatilah sebab labuci ni cepat tercabut. And then ni sama juga yang net tadi, dia ada 3 layer. Ada 3 layer lah sekejap Ada 2 layer, ada 3 layer net. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. And then dalam dia ada satin lagi kain satin. Aku ada. Bila si Lisa mau pakai ni baju, oh no, gempak Kalau ada dinner, yang Lisa ada dinner, bolehlah pakai dress-dress macam ni kan, cantik sikit. Tinggal beli aksesori je. Untuk Mama si Lisa ni, dia bagi si Lisa 4 dress. So untuk si Lisa pun kita balas 4 dress jugalah. Cuma dress yang saya beli untuk si Lisa bukan jenis yang kembang macam ni lah. Dia mau kepada dress yang berjalan, yang setiap hari pakai, tapi still cantik. Okay, ni hadiah yang last si Lisa dapat. Actually si dekat ada seorang aunty dia, Aunty Elda. Saya rasa saya dah buat video haul hari tu, video hadiah yang kena belanja dia hari tu. So saya dah buat video yang tu tapi belum post lah. Okay, so yang ini latest punya hadiah Aunty Elda bagi. Tada! Okay, ini adalah shoes heel. Okay, warna merun, cantik kan guys. So yang ni sesuai lah pakai dress-dress yang kena bagi tadi. Tengok, yang ni dari Heels kita. So korang boleh beli dekat dia punya kedai dekat aeroport KK. So biasa, cantik Nanti kasi Lisa. Ada purple, ada ribbon. So yang ni dia boleh pakai lah dengan dress yang kena bagi. Comel kan? Ada heels lagi. Yang ni si Lisa dah pakai, dah rasmi dah hari tu. So ini Aunty L bagi. Banyak lagi Aunty L dia bagi, tapi saya dah buat video yang tu. So yang ni saya masukkan yang ini je lah, heels. Okay, so itu je lah video saya kali ni. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye. Happy birthday Lisa. Mana Lisa? Mana Lisa? Happy birthday. Macam mana Lisa? Janji dulu nak boleh nangis-nangis. Okay. Kena belajar rajin-rajin. Okay. Okay, promise. Wah, orang nampak ni. Nah, orang nampak Lisa dah promise sama Mami kena belajar rajin-rajin kan? Boleh? Boleh. Okay, bye-bye. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.